Berhati-hatilah bila jumpa bidan tua waktu tengah malam. Kadang-kadang dia bukan manusia. Pernah terjadi di Johor, seorang ibu yang sedang bersalin nyaris menjadi mangsa penanggal yang menyamar sebagai bidan. Di Kelantan pula ada kisah seram seorang lelaki disapa perempuan tua bawa janin merah minta air tengah malam. Dan di Perlis, ritual berdarah seorang bidan Siam terbongkar. Tapi apa yang dia mandikan dengan darah tu memang akan buat korang tak tidur lena. Di sini terdapat 5 kisah seram bidan Malaysia paling menakutkan. Nombor 5. Bidan itu penanggal. Menerusi YouTube Zarf Channel, tahun 1973 di Felda Cahaya Baru, Johor, Usop dan isterinya Maya sedang menunggu kelahiran anak keempat. Usop sering keluar mencari kayu api, kadang sampai 3 hari baru pulang. Maya pula ditinggalkan di rumah mertuanya demi keselamatan. Suatu malam sebelum Usop bertolak, Maya sempat menarik tangannya. "Abang, Maya tak sedap hati, janganlah pergi." Tapi Usop tetap pergi demi rezeki. Beberapa malam kemudian, Maya berpesan pada adik iparnya Beda, kalau apa-apa jadi jaga anak-anak akak ya, sambil menitiskan air mata. Tepat jam 12 malam, rumah digegar angin kencang. Maya menjerit, "Mak, Beda, anak Maya nak keluar dah." Air ketuban pecah. Pak Cik Alim berlari dalam hujan lebat menjemput bidan tua dari hujung kampung. Dalam bilik bersalin yang gelap, tiba-tiba pelita padam. Maya menjerit kuat diikuti bunyi cakaran dan suara seperti seseorang sedang mengunyah dengan rakus. Beda terdiam. Diorang turut terdengar seakan-akan ada sesuatu ataupun ada orang yang sedang makan ataupun sedang mengunyah tau. Tapi bunyi kunyahan ni memang rakus gila. Bila pelita dinyalakan, bapa Usop bertanya kepada bidan dan bidan menjawab, "Aku tengah cuba selamatkan anak ni, uri dah putus dan dah sekat pernafasan. Tapi aku cuba. Sambil ketawa mengerikan. Tiba-tiba Usop pulang dan menjerit, "Ayah, kalau ayah nak tahu bidan ni ada amalkan ilmu hitam. Dia ada ilmu penanggal." Bidan itu tersenyum seram lalu ketawa sambil berkata, "Sedapnya anak kau." Tiba-tiba kepalanya terpisah dari badan menyerupai penanggal dan ia cuba keluar ikut tingkap. Kepala bidan tu tertanggal, terpisah daripada badannya. Usop pantas melompat menyepak kepala penanggal hingga jatuh. Badan disumbat ke dalam baldi dan ditutup rapat. Mereka menggigil ketakutan lalu segera pinjam kereta jiran membawa Maya ke hospital. Malangnya Maya meninggal dalam perjalanan akibat kehilangan banyak darah. Nombor 4. Misteri bidan penghisap darah. Menurut YouTube Alha Alfa, Bella Astilah telah berkongsikan kisah seram yang jadi masa arwah abangnya masih dalam kandungan. Masa tu Mama Bella tengah mengandung 8 bulan dan tiba-tiba Mama rasa macam dah nak bersalin. Ayah Bella segera menyuruh kakaknya untuk mencarikan bidan dalam hujan lebat pada waktu itu. Tiba-tiba dekat bus stop, kakak ipar nampak seorang perempuan tua berteduh. Perempuan tu tanya, ada orang nak bersalin ke? Tapi anehnya dia langsung tak tunjuk muka, cuma tutup dengan kain batik. Tiba-tiba sebab tu lah orang cakap memang dia dah dapat hidu ke tak tahu. Memang ada bidan dekat bus stop tu. Jadi dia cakap dengan kakak ipar mamanya, which is auntie lah. Dia cakap, kenapa ada orang nak bersalin ke? Dia cakap. Walaupun pelik, kakak ipar ajak dia ikut balik rumah. Sampai rumah, bidan tu terus masuk bilik bersalin dan suruh semua orang keluar. Sewaktu proses bersalin, Mama Bella nampak bidan itu menekan pusatnya menggunakan ibu jari lama dan semakin kuat. Mama terus jerit kesakitan. Tapi apabila semua berlari masuk semula ke dalam bilik, peliknya bidan tu dah lesap, hilang entah ke mana. Mama terus dibawa ke hospital. Doktor sahkan tak ada darah langsung dan bayi dalam kandungan dah meninggal. Selepas daripada itu, baru mereka tahu sosok perempuan tua malam itu bukan bidan biasa. Menurut orang Sabah, ia adalah balan-balan atau penanggal, makhluk yang menghisap darah ibu mengandung. Di Sabah, orang percaya kalau ia tunjukkan muka sebenarnya di cermin, balan-balan itu akan berlari ketakutan. Kalau kat Sabah panggil balan-balan. Balan-balan. Takut kalau sebut itu balan-balan. adalah balan-balan tu. Itu balan-balan tu. Dia Tu yang bidan tu.
Sekiranya anda berminat dengan konten automotif seperti video 5 masalah Proton X70 dan 5 sebab Honda Civic tak bagus macam dulu, boleh tekan link di bawah untuk tonton di channel Kartify. Nombor 3. Bidan pengamal ilmu hitam. Menerusi YouTube kisah seram alam jin, pada 19 Jun 2023, Farid mengajak rakan-rakannya terjah sebuah rumah usang di Permatang Pauh, Pulau Pinang. Difahamkan, dulu rumah itu dihuni oleh seorang bidan yang dikatakan mengamal ilmu hitam. Rumah tu dah lebih 25 tahun kosong dan orang kampung sendiri takut dan mengelak untuk lalu di kawasan situ bila malam. Walaupun rakan-rakan tak setuju dengan cadangan yang dikemukakan oleh Farid, namun dia tetap memberanikan diri untuk masuk seorang diri. Sementara rakan yang lain tunggu di luar jarak lebih kurang 50 meter dari rumah usang itu. Dalam rumah, Farid mengambil gambar luar dan dalam. Tiba-tiba, dia terdengar suara sayup memanggil namanya. Dia terdengar ada sayu-sayu suara yang memanggil namanya daripada luar rumah. Pada awalnya, beliau sangkakan kawan dia yang panggil. Jadi dia balas lah, dia jawab lah dengan suara tu. Sekejap bro, sekejap. Dia membalas kerana menyangka suara itu adalah rakannya. Weh, sekejap bro, aku ambil gambar sikit lagi. Lepas habis ambil gambar, dia belik semula hasil tangkapan kamera. Jantungnya hampir gugur. Dalam salah satu gambar, jelas kelihatan sosok wanita berambut panjang berdiri di tepi dinding. Tiba-tiba, suara perempuan ketawa mengilai bercampur tangisan kedengaran. Farid suluh arah bunyi itu dan dia nampak tubuh wanita busuk, berulat, mata merah menyala seperti mayat. Farid terkaku kemudian undur perlahan-lahan sambil baca surah. Sampai je ke rakan-rakan, dia terus masuk kereta diam 1000 bahasa. Mereka semua lari dari tempat tu. Nampak tak muka jin setan tu? Berdarah dan juga berulat seperti bangkai seekor haiwan. Ya Allah. Nombor 2. Jelmaan Tok Bidan bawa janin keliling kampung. Menurut sumber seram.blogspot, seorang lelaki pernah alami satu pengalaman seram ketika mengikut kawannya balik ke kampung di Kota Baru, Kelantan. Masa tu musim durian dan dusun datuk kawannya memang penuh buah. Tapi dia tak sangka malam tu bukan durian je yang gugur. Sampai kampung hari Sabtu, keluarga kawan dia sambut mesra akan kedatangannya. Petang tu mereka ajak mandi sungai, tapi mak kawannya melarang. Balik sebelum gelap. Sekarang ni orang kampung tengah takut pasal hantu Tok Bidan. Adik kawannya pula sempat berpesan, kalau nampak perempuan tua cari air, jangan tegur. Walaupun takut, mereka tetap pergi. Tengah mandi, tiba-tiba mereka terdengar akan bunyi benda jatuh dalam air. Mereka terus senyap, bulu roma meremang. Tanpa berkata apa-apa, mereka terus lari balik rumah. Malam tu dia tidur di sebelah tingkap. Tengah malam dia terdengar bunyi ketukan perlahan. Dek, buka tingkap, saya nak air, saya bawa anak. Bau busuk macam bangkai tiba-tiba terhidu. Suara makin serak dan garau. Kalau tak buka, saya tetap masuk. Tiba-tiba, tingkap terbuka sendiri. Dia nampak seorang perempuan tua berdiri di luar. Rambut panjang mengurai, muka senyum, tangan pegang janin merah. Air. Esok pagi, kawan dia kejutkan. Katanya, tingkap tu masih tertutup. Tapi lelaki tu yakin malam tu dia memang disapa Tok Bidan yang dah lama meninggal dunia. Nombor 1. Ritual berdarah bidan Siam. Menerusi YouTube Syahrul Chapters, dulu ada seorang bidan Siam dari Perlis. Walaupun orang panggil dia bidan, tapi dia lebih dikenali sebagai bomoh. Hari-hari orang datang berubat Melayu, Cina, India, semua ada. Satu malam, waktu bulan mengambang, Abang Gani yang duduk 100 meter dari rumah dia nampak bidan tu buat ritual. Dalam samar cahaya, dia ulik mayang pinang sambil badan bergoyang. Rambut panjang, mata merah, bacaan campur Quran, Siam dan Patani. Kadang menyeringai, kadang ketawa. Beberapa hari lepas tu, suami bidan tu, Abang Mail, ajak Abang Gani tidur di rumah. Masa masuk, bau kemenyan kuat sejuk semacam. Sesekali dengar macam bacaan ayat Quran dengan tajuk yang berterabung. Sesekali dengar macam bahasa Siam. Sesekali dengar macam bahasa Melayu Patani yang pekat pelatnya. Ada ketikanya bidan tu akan menyeringai dan ketawa sambil berkata, mereka tidur lewat, tapi Abang Gani tak boleh lelap. Dia nampak satu lembaga mata merah, rambut mengurai bertainggir atas alang kayu sambil senyum seram. Tiba-tiba pintu bilik bidan terbuka sendiri. Dalam bilik ada patung emas, lilin tinggi dan asap mula naik. Perlahan-lahan muncul sosok perempuan tua duduk bersila.
Dia buka peti hitam, keluarkan janin bayi dan mandikan dengan darah. Suara ia seakan menyanyikan lagu Siam. Tiba-tiba bidan tu menyeringai padanya dan berbisik. Adik Mai tidur dengan mak. Abang Gani menjerit dan menggigil. Dia terjaga. Abang Mail dan Omar tengok pelik. Aku nak balik, jeritnya sambil lari keluar dari rumah. Esoknya Abang Gani demam. Suaranya seakan berbisik, seakan menyanyi sebuah lagu dalam bahasa Siam. Tiba-tiba dia menyeringai pada Abang Gani dan berbisik. Dan sampai hari ni, rumah tu dah jadi tapak kosong. Tak ada siapa berani jejak. Bukan semua bidan itu menyelamatkan nyawa. Ada yang membawa maut, ada pula yang sebenarnya bukan manusia. Dari ritual berdarah hingga penanggal yang lapar darah, kisah-kisah ini membongkar sisi gelap Tok Bidan yang kita tak sangka. Persoalannya, bila kita terlalu percaya, adakah kita sedang serahkan nyawa kepada manusia atau makhluk halus? Jom komen korang percaya tak bidan kampung boleh nampak benda halus? Komen juga kisah seram bidan, manakah paling menakutkan? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.